Rasanya lah kan. Kita boleh cuba ayah. Kita bayar hari ini juga. Walaupun saya ni guru besar dekat sekolah ya, tapi saya tetap nak balik ni. Saya minta cuti. Ayah aku lagi lah. Ya, ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, sebab ayah ganggu kamu. Sebenarnya, ayah nak bagi tahu. Kamu ni tak boleh raya ke? Mestilah balik. Mestilah balik. Kalau tak balik, macam mana kami? Jom, kita pergi. La 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 la. Pakai. Aduh, tu. Aduh, tak ada. Okey, kita sambung balik perjalanan. Bulan puasa ni tak berfikir kan? Tapi kenapa nampak macam plastik hitam Ngelamun je tu. Ini macam orang makan. Kejap lah. Dah kat sini. Tak apalah. Ngelamun juga dah tu. Okey, jom kita naik kereta. Baba ke. Tu kampung ayah. Wah, ni ke kampung? Kawasan kampung Brookhaven. Wah, cantik. Ayah! Ayah! Assalamualaikum. Lama dah tak jumpa kamu. Dah setahun tau. Jom masuk. Ayah ada buat ni. Jom masuk. Boleh, ayah. Jom kita masuk. Tunggulah saya. Saya tak masuk lagi. Ayah kenapa dah siap-siap pakai baju raya ni? Biasalah. Ayah ni peminat raya. Ramai orang datang rumah ayah tu tahun lepas. Itulah dia tak datang rumah ayah. Ya ke? Ramai. Ada siapa je? Ada Pak Alung, ada Pak Hina, ada Syahira. Macam-macam lah. Ramai dia datang rumah kita, ayah. Sebab kau tak pergi? Ayah buat apa je selalu kat rumah ni? Ayah selalu kemas rumah. Macam-macam lah ayah buat lah. Okey. Kalau macam tu ayah buat apa salah? Selama ni ayah selalu bercita-cita untuk menjadi satu wanita. Macam kamu lah. Nak jadi 1,000 subscriber. Ya ke? Yang korang tengah tengok je buat apa? Subscribe lah. Bosan lah hari ni. Nak tengok komputer. Sekejap. Alamak. Ayah, sini ayah. Kenapa? Ayah tengah rehat ni. Sini je.
kamu ni. Kenapa? Ha? Ayah. Ayah, macam mana ni ayah? Kenapa? Ha? Masalah apa? Apa? Ada apa-apa ke? Alamak, bila tahu ni habislah dia. Apakah? Tak apa, Mak. Tak apa. Kamu pun sama. Jangan ada kelebihan. Tak apa. Ayah tengok. Tapi, Caca lah cik. Tak maaf tu sebab Haris tak dapatnya. Tak dapat pergi dekat rumah kampung ayah dengan selama-lamanya. Tak apa. Ayah faham. Kamu tu dah besar. Dah dapat kerja. Cuba jadi yang terbaik untuk kamu yang buat macam tu. Sekarang dah pukul 3 petang ni. Cepat tolong ayah membuat makanan untuk berbuka ni. Jom. Solat Zuhur dah siap kan? Solat Zuhur. Tadi saya dah buat. Apa nak pergi tu? Saya dah solat Zuhur dah. Okey. Jom ayah kita buat makanan. Ayah. Ayah. Macam mana nak buat makanan ni? Kamu ni. First, kalau kamu nak cara buat makanan, kamu kena dah ikut family. Kamu kena pergi dekat-dekat apa benda yang kamu nak. Macam mana ayah? First, kamu ambil buah pisang. Kita buat makanan yang special. 1000 years later. Mek dah. Nak hangat. Ambil. Ayah buat apa? Ayah nak potong ni. 1000 years later pun dah siap. Siap pun. Nah, makanan untuk berbuka dah siap. Wah. Nah, makanan ni. Ayah hantar letak di situ. Baik. Hari ni kita makan hotdog je. Tak payah nak banyak-banyak. Yelah. Dia nak berbuka ni. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allah. Jemputlah makan. Sedap ni. Jemput makan. Sedap ke? Sedapnya. Mana dapat semua barang ni? Daripada kamu. Daripada saya? Macam mana tu ayah? Kan ayah suruh bawa makanan SBRM supaya kamu dapat nani. Makanan tu? Kenapa ayah bawa balik? Kan kamu suruh bawa. Kan ayah suruh bawa supaya kamu dapat makan. Sedapnya. Memang terpatuhlah makanan ni. Tak apalah. Saya pun nak tidur dulu. Selamat malam. Ya? Okay, bye.